Jadi, Mak, mana mau pergi? mau pergi dengan kawan ada kerja sikit. Sebelum tu tolong beli barang dekat kedai dulu. Beli apa, Mak? Itu bawang sama daun ketumbak. Ayo, Zarif busy Amma suruh tolong itu ini semualah. Lawan cakap Mak. You tahu tak surga bawah tapak kaki ibu? Tengok ni. Ayo, Amma, itu tapak kaki ke tapak Sulaiman? Jangan cakap banyak. Pergi. Okey, Amma, okey. Jadi, sudah sampai ya? Sudah sampai, sudah beli. Kerja amal lupa satu lagi dah. Garam lah. Kenapa tak cakap awal-awal, Mak? Lah, ini kali amat tak ada tipu. Inilah betul lah. Ya betul, garam. Inilah. Surga punya pasal lah. Zarif, sampai dah? Sudah beli dua-dua, Mak. Kerja amal lupa satu lagi lah. Ayo, lupa apa lagi? Itu solat lah, Amal lupa. Amal pergi solat dulu, ah. Lagi lah. Amal saja prank you lah. Tapi ada satu benda yang Amal takkan lupa punya. Tahu tak apa? Iaitu sempena ulang tahun ke-5 Mei. Hanya kena pindahkan minimum RM200 daripada bank atau wallet lain ke Mei Wallet daripada 30 Oktober sehingga 30 November. Sekejap, Mama. Ajar saya cepat. Saya mau pindah 200 sekarang juga. Jangan lupa tulis Mei 35 dekat ruang disiplin reference tu. Barulah ya. Boleh jana pulangan tu hari-hari. Okey, boleh, Mak.